Assalamualaikum. Okey, hari ni 24 September 2025. Datang ke kebun tengok ke perkembangan pokok matua. Matua ni umur lebih kurang 5 bulan tanam dalam bulan 4 hari tu. Bulan 4 2025. Ni baru lepas bajak. Sebelah dada tu saya buat macam ala parit sebab tengok kebun-kebun, minta pendapat kawan-kawan elok orang kata ada parit sebelah dada supaya saliran bila time musim hujan semua saliran tu baik. Dia kat sini memang tak banjir, tapi orang kata bila dia buat pendapat kawan-kawan, bila buat batas lebih elok lagi pokok. Okey, hari ni datang siram pokok sikit sebab masih lagi siram manual. Kemarau sini dah seminggu dah. Hari ni dah 4 hari tak hujan. Jadi nak kena siram cara manual tu pun nasib baik ada tangki air. Tangki air tu guna sistem tadahan hujan. Bolehlah siram, tengok mana yang pokok yang letih, tapi alhamdulillah banyak yang segar.